kepada rakyat Kelantan, bangun, buka mata. Ini kezaliman. Mereka sebenarnya tidak ada perancangan, tetapi mereka hanya rancang untuk menghalau orang Melayu di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di belakang bawah ni adalah Kampung Atah Paloh, di mana 4 tahun dulu kampung ini meriah dengan orang kampung. Tiba-tiba kerajaan negeri mendesak menghalau penduduk Kampung Paloh. Hamba menggunakan perkataan menghalau kerana ada penduduk yang sampai menangis dan mereka telah dipaksa untuk keluar seberapa segera, dan bayaran pampasan yang diberikan adalah 500 sebelum keluar. RM500 digunakan untuk memindah barang-barang perabot ataupun barang-barang di dalam rumah. Kemanakah mereka? Itu tidak difikirkan oleh Kerajaan PAS Kelantan, di mana walaupun satu ketika dulu almarhum Tok Guni Aziz menjanjikan apartmen. Ya, kita tahu kata Datuk Muhammad Amar ketika beliau timbalan Menteri Besar, pembangunan sengaja dilambatkan di negeri Kelantan. Adakah pembangunan sengaja dilambatkan? Maka inilah hasilnya, di mana mereka segera mempercepatkan urusan menghalau orang Melayu di Bandar Kota Baru, di Kampung Atah Paloh, tetapi sehingga ke hari ini tidak ada apa-apa pembangunan. Bangunlah rakyat Kelantan. Adakah kita perlu melihat lagi projek Gajah Putih? Kita tak tahu apakah hala tuju perancangan yang dibuat oleh kerajaan negeri melalui PKNK. Kita tidak pernah menolak pembangunan, dan untuk makluman, penduduk Kampung Paloh yang masih lagi tidak berpindah tertanya-tanya apakah pembangunan yang nak dibawa oleh kerajaan negeri. Itu menjadi persoalannya. Di pihak hamba pula, hamba ingin mempersoalkan pihak kerajaan negeri yang kononnya membangun bersama Islam. Penduduk Kampung Atah Paloh beberapa kali memohon untuk membeli tanah ini, tetapi tidak dijual. Dan hari ini kampung ini telah pun ada grant, dan grantnya adalah PKNK. Adakah grant itu masih kepunyaan PKNK ataupun telah pun dijual? Kerana apa? Sehingga hari ini kita tidak tahu, dan tidak ada satu signboard pun naik pembangunan yang akan dilakukan di Kampung Atah Paloh atas tangisan orang kampung, atas penderitaan orang kampung, di mana mereka dihalau secara paksa dan dibayar pampasan yang sangat sedikit. Adakah mereka hanya fikir nak menghalau orang kampung, tetapi pembangunan masih tidak difikirkan? Semata-mata nak halau sahaja orang kampung. Orang kampung bertanya-tanya, apakah kerajaan negeri yang ada pada hari ini? Dan sebenarnya bukan hanya Kampung Atah Paloh yang menjadi persoalan rakyat Kelantan. Banyak lagi tempat di mana kedai dipaksa tutup, rakyat dipaksa keluar, tetapi pembangunan tidak dibuat. Adakah kerana pembangunan sengaja dilambatkan itulah yang menyebabkan pembangunan tidak dibuat? Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa kerajaan negeri melalui PAS Kelantan zalim menghalau rakyat Kelantan, orang Melayu? Jadi kepada rakyat Kelantan, bangun, buka mata. Ini kezaliman. Mereka sebenarnya tidak ada perancangan, tetapi mereka hanya rancang untuk menghalau orang Melayu di Kota Baru. Kenapa dan mengapa? Kita nantikan jawapan daripada kerajaan negeri PAS Kelantan. Di belakang hamba ni boleh tengok semak samun, di mana sebelum ini kita dapat dengar anak-anak kecil, orang kampung bergembira hidup di sini sejak sebelum merdeka. Rumah mereka berdekatan dengan Masjid Muhammadi, tetapi kerana sudah ada tempatan banjir, kawasan ini tidak lagi banjir, lalu dihalau penduduk asal yang tinggal sejak sebelum merdeka lagi. Adakah ini cara pentadbiran Kerajaan Islam PAS Kelantan?